kita melebihi tahap tersebut, otak kita dan taraf pendengaran kita, dia ada satu tindak balas yang dipanggil dia tidak selesa. Sebab tu kita tak selesa kalau bunyi terlalu kuat. Sebab tu kalau kita guna mikrofon atau loudspeaker, kita terlalu kuat tu tidak semestinya bagus. Terlalu kuat tu tak bagus lah. Sebab otak kita akan mentafsirkan bunyi melebihi 80 atau 100 desibel sebagai gangguan. Dia akan hantar maklumat kepada otak, dia tafsirkan ini gangguan. Bila gangguan, kita tak selesa. Sebab tu selalunya isu di masjid atau surau lah, bila kata pembesar suara, kita jemaah ni pendengaran kita tahap berbeza-beza. Kalau yang normal pendengaran kita dengar 20 sampai ke dalam 120, 140 desibel. Kalau pelan lagi kita tak dengar. Kalau kucing, anjing dia dengar bawah lagi. Ada orang yang, kalau kita ambil contoh lah, kalau yang senior sikit, apabila mencapai umur 70, 80, pendengaran kita akan mulai hilang disebabkan umur. Yang tu memang berlaku. Bezanya awal dengan lambat saja. Ada orang umur 60 dia dah start hilang pendengaran, ada orang 70, ada orang 80, ada orang 90. Tak tentu. Jadi kalau yang hilang awal ni, dia tak dengar. Jadi dia pulai dry sikit lah. Ada yang okey, kita buat dry sangat. Itu yang kadang-kadang kalau kita di surau okey lah, kita punya speaker tak banyak kan, biasa-biasa saja. Jadi kalau dry sangat pun taklah sampai mengganggu. Tapi ada setengah-setengah tempat speaker dia macam konsep dekat studio, memang besar. Kalau hak dia pasang rendah dekat bawah tu, kalau kita sampai yang tepi tu sampai pecah lubang telinga ni kan. Jadi benda-benda tu kadang kita terlepas pandang lah. Sebab Allah dah cipta ada jarak dia, perlahan dengan tinggi. Terlalu tinggi dia akan otak akan tafsirkan sebagai gangguan. Sama juga kalau dekat rumah. Ini kes-kes yang selalu datang jumpa saya dekat sini lah. Selalunya tok ayah ni lah kan, tak dengar kan. Dia sebab itu memang hukum alam. Tuhan cipta 70. Kalau yang ada kecil manis tu mungkin awal sikit. Mungkin di 60 dah tak boleh dengar. Ni kita ambil yang pendengaran, hilang pendengaran sebab umur. Kalau sebab penyakit cerita lain. Kalau sebab penyakit tu mudah lagi pun boleh hilang dah. Ini sebab umur semula jadi. Itu yang kadang-kadang dan pendengaran hilang pendengaran pada disebabkan usia meningkat ni, dia hilang pendengaran pada frekuensi tinggi dahulu. Kita cakap ada kekuatan loudness, macam saya cakap satu, itu loudness, kekuatan rendah, tinggi. Yang nombor dua adalah frekuensi. Frekuensi ni A, frekuensi rendah, E, frekuensi tinggi. Walaupun kekuatan sama, frekuensi dia tak sama. Apabila kita bercakap, pertuturan kita ni ada sangat kompleks. Dia ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi, ada kekuatan tinggi, kekuatan rendah. Jadi bila kita mencapai umur 70-an, 75, 80, pendengaran akan mula turun. Kalau kita buat graf, dia akan turun macam tu. Yang okey sikit, frekuensi rendah, saya, mana, dia dengar. Yang frekuensi tinggi, nasi, titi, dia tak dengar dah. Jadi bila isteri dia panggil makan nasi, dia dengar makan dengan na, si dia tak dengar. Jadi bila kita cakap banyak sangat, terutamanya mak-mak kita, anak kita, dia bercakap tak berhenti. Dia campur frekuensi tinggi, rendah apa semua tu. Bila Tok Wan dengar, dia dengar hak rendah je. Lepas tu dia dengar dah rendah. Kadang-kadang dia campur ayat yang depan dengan ayat belakang, dia campur. Dia jadi ayat baru. Itu yang kelih tu. Jadi bila ada mula tanda-tanda macam tu, main jumpa doktor lah, jumpa cek pendengaran. Dan selalunya tok ayah ni lepas belakang dengar mana dia tak dengar. Kita buat test apa semua tu, tunjuk graf tu, barulah dia mengaku tak dengar. Jadi sama juga sembang kat kedai kopi, itu yang kadang-kadang maklumat lain, dapat lain tu. Sebab ada bahagian dia dengar, ada bahagian dia tak dengar. Kalau dia campur dua-dua tu dapat ayat baru, makna elok, okey. Kalau dia campur dua tu makna tak elok, jam. Dia jadi lain lah. Tapi kalau nak kelih, ada orang macam tu lah.
kan. Jadi selalunya yang bawa mai jumpa saya dekat klinik ni selalunya sama ada isteri-isteri yang paksa suami dia mai sebab cakap apa tak dengar kan, tapi tak mengaku kalau tak dengar. Macam tu lah. Itu lumrah alam lah kehidupan berkenaan dengan panca indera kita. Jadi macam mana kita nak jaga telinga kita bagi elok dan sihat? Sebenarnya telinga kita ni lah antara benda yang paling mudah untuk kita jaga. Dia tak nak maintenance. Cara paling baik ialah jangan kacau dia. Jangan korek telinga, jangan duk pi bubuh lilin apa benda semua tu, tak payah. Okey. Dia adalah organ yang paling senang untuk jaga. Apa cara jaganya? Jangan kacau dia. Jangan pandai-pandai bubuh lilin, bubuh minyak lah apa semua, bukan. Okey, bukan, jangan. Dia bukan macam rambut nak sibuk-sibuk dah, dia tak payah. Cuci dia Tuhan buat satu mekanisme automatik. Tai telinga tu sebenarnya bukanlah tai. Kita orang Melayu ni lolang pandai-pandai panggil tai. Bila kita sebut tai, kita anggap benda tu kotor. Tak boleh panggil tai lah, sebab dia bukan tai. Dia adalah serumen. Bahasa orang putih adalah serumen. Serumen ni adalah rembesan yang dikeluarkan daripada lubang telinga sebagai satu bentuk perlindungan. Macam sebagaimana kita mengeluarkan air liok. Air liok kita jalan sedia kan? Bulan puasa kurang sikit, bulan tak puasa banyak. Sebab dia adalah satu bentuk perlindungan. Dia ada fungsi dia ada antibiotik dalam tu. Ada enzim yang boleh menjaga mulut kita. Telinga pun kita pun sama, ada serumen. Dia keluarkan serumen. Dia dalam telinga kita ni keluarkan macam cecair, macam lilin. Dia akan merangkap. Kalau ada kuman abu semua tu, dia akan merangkap. Lepas tu dekat kulit tu dia ada rail automatik macam escalator dekat supermarket ataupun travelator dekat airport di jalan. Kulit kita dalam telinga ni dia jalan daripada dalam pergi ke luar. Jadi kalau buat uji kaji, kita letak satu bola kapas lah contoh. Kalau kita letak dekat situ, dalam masa beberapa hari dia dah ada kat depan ni. Dia automatik. Jadi tai telinga ni dia tak akan berkumpul jadi berkilo-kilo tak. Kan? Tak perlu buang. Kalau tak panggil tai, confirm pakat tak buang. Kalau panggil mai ke apa-apa, stapa pun tak buang. Masalahnya kita panggil tai, itu masalahnya. Okey. Sebab tu dia tak batal. Kalau kena telinga betul tak batal wudu. Sebab dia bukan najis. Bila kita pakai cotton bud untuk masuk lubang telinga, dia mengganggu travelator tadi. Travelator ataupun escalator yang flat tu dia jalan kan. Kalau kita pergi airport, kalau nak balik belah ni, kalau nak pergi belah ni, cuba kita lawan arah dia. Tak boleh. Cotton bud bila dia masuk, dia lawan arah. Dia menyebabkan travelator tu mungkin lama-lama dah tak berfungsi. Itu yang menyebabkan tai telinga ataupun serumen tu berkumpul. Lama-lama banyak sangat, jadi tak dengar. Tai telinga keras, block. Itu yang pertama. Yang kedua, cotton bud ni dia dicipta bukan untuk kuat telinga. Kalau tak, saya pergilah cari plastik cotton bud, mai tunjuk kat saya ada tak dia tulis kuat telinga. Tobat tak ada. Jadi kalau pakai cotton bud, kalau buat tiba-tiba dapat jangkitan, kalau saman syarikat buat cotton bud, confirm kalah. Sebab dia tak pernah tulis pun. Kita guna untuk ni, bubuh minyak sini, cuci mata semua tu, bukan kuat telinga. Jadi selalu kalau mai hak jenis. Dan bila kita buat berpanjangan, kita akan merosakkan sistem automatik yang Tuhan buat tadi. Ni Tuhan buat elok dah, tapi ni kufur nikmat lah semua ni kan? Tuhan buat elok dah, dia gatai pergi ubah. Itu yang jadi masalah. Apa masalah dia? Pertama, cotton bud daripada luar ni dia boleh ada kuman. Sebab dia bukan sterile, dia tidak sterile. Kuman, dia boleh bawa kuman dari luar. Kadang-kadang dapat jangkitan kuman, telinga nanah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang telinga kita ni bila kita kacau dia lama-lama, dia boleh bagi tindak balas, dia makin kecil. Kadang telinga kita ni dia macam terowong. Tengah dia kecil, depan luas, belakang luas. Jadi tangan kecil ni lah yang dia macam saiz dia lebih kurang sama ada yang saiz tempat tu. Jadi bila kita ni dia kacau, dia menyebabkan tindak balas, dia jadi lagi kecil. Itu yang jadi lama-lama jadi susah telinga nak keluar ataupun automatik, proses automatik tu dah diganggu. Yang ketiga, dalam lubang telinga kita ni 1/3 adalah kulit, macam kulit kita ni.
1/3 lagi adalah mukosa. Mukosa ni macam ni, dia tak ada kulit kan, color merah, dia tak ada bulu roma. Jadi 1/3 ada bulu roma. 1/3 tu 2/3 tau. 2/3, 1/3 tak ada. Dia macam kulit. Jadi kalau dia macam kulit, bila kita pakai cotton bud, lama-lama bulu roma tak ada. Tak ada. Okey. Tak percaya pergi ambil tinggi hampa, lama-lama tak ada bulu roma. Dalam tu kena ada bulu roma untuk 2/3 tu kena ada bulu roma. Dalam tu, dalam lagi tak ada bulu roma. Jadi bulu bila hilang ni, bila tak ada bulu roma ni, kulit dia hui, kita mudah rasa gatal. Sebab habuk apa semuanya dia tak diperangkap oleh bulu roma. Tu yang ada telinga menjam-menyam tu. Kecil-kecil sibuk pakai cotton bud. Ni mak tok wan ni jangan duk sibuk pergi pakai cotton bud dekat anak. Kalau main kat saya, telinga sakit anak, darah ataupun dapat jenis kuman, sebab mak pak cotton bud memang siap kena basuh dengan saya lah. Mak pak tu taubat kena, tak ada kerja. Okey, jadi jangan buat. Kena pula baby telinga dia lagi kecil, pergi jolok cotton bud hak tok wannya. Jadi masalah dapat jangkitan kuman, bahaya. Kecil-kecil nanti dapat masalah. So jangan guna cotton bud untuk telinga. Pakai besi boleh tak? Lagi tak boleh. Kalau gatal macam mana, gaul dinding. Atau pergi lah siapa-siapa dalam rumah tu yang gatal belakang, dia tolong gaul belakang dah. Jangan kuat telinga. Okey. Bila lama-lama kita tak kacau telinga, dia akan okey balik lapis satu, kita akan tak. Sebab tu orang yang gatal teruk sangat, bila kita tengok lubang telinga dia hui, kosong, bulu roma tak ada, kulit ni pun tak ada rupa kulit dah, dia dah putih dah. Dia sensitif. Jadi cara paling mudah jaga telinga ialah jangan kacau dia. Jangan buat apa-apa. Itulah cara terbaik. Dia akan keluar sendiri. Dekat ni. Sebab tu kadang-kadang kita akan rasa kita akan rasa dia jatuh. Ya, itulah sistem automatik tu. Dia memang akan jatuh sendiri sebab dia ada travelator. Risau kan travelator kat airport tu. Masa nak jatuh dia kata apa orang tua ni telinga. Dia tak meleleh. Dia sebab dia kering, dia tak akan meleleh. Kalau meleleh tu ada masalah. Telinga berdengung. Okey. Bunting. Saraf pendengaran kita, tadi saya cerita kita dengar apa semua, bila sampai satu usia kita hilang pendengaran atau kurang. Itu memang fitrah semula jadi. Beza dia umur kan. Saraf telinga ni dia ada satu special. Apa yang special? Kalau kita ambil mata. Kalau mata tak nampak, apabila mata tak nampak, kita tak rasa apa-apa. Kita cuma tak nampak saja. Telinga kita, kalau dia turun, dia akan bagi respon dengan cara main bunyi dengung. Dia main bunyi dengung macam speaker tadi. Kan? Saraf telinga kita macam tu. Kalau saraf dia turun, bunyi dengung akan naik. Itu dengan sedia. Yang tu setakat hari ni dia tak ada ubat yang khusus. Sebab dia main bunyi dengung disebabkan saraf kita tak dengar. Nak rawat bunyi dengung, kita rawat saraf bagi dengar balik lah. Kalau dia hilang pendengaran disebabkan penyakit yang boleh dirawat, contohnya jangkitan telinga ada nanah, kita rawat apa semua okey, pendengaran naik balik, dengung akan hilang balik. Tapi kalau kita hilang pendengaran disebabkan umur, disebabkan proses penuaan, memang tak main balik dah pendengaran kita. Dia bukan boleh ganti, saraf ni dia tak boleh ganti, tak ada spare part. Okey, bila hilang, bunyi dengung tu main. Nak rawat tak boleh sebab saraf tu tak ada ubat nak bagi dia elok balik, tak boleh. Saraf yang kurang sebab umur ni dia tak boleh bagi dia elok balik. Kecuali kita ambil saraf siapa-siapa hak muda ni, kerat saraf tu sambung dekat dia tu boleh lah. Tapi tak buat lah, siapa nak bagi. Tak boleh. Jadi apa option yang ada ialah pakai alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran tu akan naikkan sikit pendengaran tu ke tahap yang munasabah. Apabila pendengaran dia elok, dia kurang dengan bunyi bising ataupun kita panggil tinnitus. Jadi kita bila ada bunyi bising ni, sekarang pertama kalau jumpa saya, kita cek telinga elok ke tak elok, tak ada penyakit. Kalau tak ada apa, kita akan buat ujian pendengaran.
Kalau ujian pendengaran tu ada turun, maknanya bunyi dengung tu datang sebab saraf pendengaran sudah kurang berfungsi. Jadi kalau kita sampai ke tahap yang kita rasa elok pakai alat bantu pendengaran, kita akan cadangkan untuk pakai alat bantu pendengaran. Apa kelebihan alat bantu pendengaran? Kita jangan anggap pekok bagai. Kita jangan buat macam tu kan. Kita macam pakai spek mata tak apa nampak, pakai spek dia buat macam mana. Telinga pun macam tu, alat bantu pendengaran. Sekarang ni alat bantu pendengaran ada macam-macam lah, hak besar-besar macam dulu mana dah tak ada lah ni. Lagi pakai pun tak puasan. Ada yang 2,000, 3,000, yang 30,000 pun ada. Ada macam-macam. Dia macam kereta juga. Ada kereta murah, ada kereta mahal. Jadi bila pakai alat pendengaran, kita akan dengar elok balik. Dan bila kita dengar elok, otak kita akan memproses lebih banyak bunyi. Jadi dia akan bekerja. Saya bagi contoh. Kalau kita tak dengar, mungkin bunyi perlahan, mungkin bunyi kucing miau dekat luar rumah kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita boleh dengar, otak kita akan mentafsirkan, ada bunyi kucing kat luar. Jadi otak kita bekerja. Jadi orang buat kajian, saintis buat kajian, orang yang hilang pendengaran lebih awal dan tidak menggunakan alat bantu pendengaran, dia mempunyai risiko untuk mendapat penyakit nyanyuk lebih awal, demensia. Sebab apa? Sebab otak dah tak banyak kerja. Kalau dia dengar, dia akan tafsir bunyi speaker, bunyi Dr. Yusri bagi ceramah, bunyi kipas, bunyi aircon, bunyi siapa sembang, semua dia dengar. Jadi otak dia berfungsi. Jadi bila banyak benda dia tak dengar, banyaklah otak dia tak berfungsi ataupun kurang berfungsi lah. Dia lambat. Jadi saraf-saraf otak kita dia perlu bekerja baru dia boleh maintain. Sebab tu kita ni baca Quran, baca buku dan sebagainya supaya kita boleh maintain. Bila lama tak guna, dia akan perlahan. Jadi akan mudah lebih awal dapat nyanyuk. Nyanyuk ni pun satu penyakit penuaan juga, tak boleh nak lari. Awal akan lambat je. Kalau lambat dapat, Allah ambil nyawa kita dulu, Alhamdulillah. Saya rasa yang tuan-tuan dan puan-puan mesti ada pengalaman dengan mak-mak kita, tuan kita ada pengalaman. Sebab itu adalah hukum Tuhan. Apa yang kita dapat perlahan-lahan akan berkurangan apabila kita semakin tua. Jadi kita selalulah berdoa supaya Allah bagi kesihatan yang kuat kepada kita kan. Ada doa, Allahumma afini fi darmi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari kan. Kuatkanlah badan, kuatkanlah pendengaran, kuatkanlah penglihatan. Jadi itu penglihatan dulu baru pendengaran kan, sama besar kan. Jadi itu sebab itulah kan, sebab dia akan turun. Jadi kita kena jaga supaya kita boleh guna lama. Dan kalau ditakdirkan Tuhan bagi mata kurang dan sebagainya, boleh ambil rawatan. Mata sekarang ni boleh operate, tak payah pakai spek kan. Kalau tak boleh nampak, pakai spek boleh nampak. Tak nampak jauh, pakai spek nampak dekat. Tak nampak dekat, macam-macam. Jadi kita boleh mengurangkan risiko untuk kita ada masalah lain apabila kita ada satu masalah. Pendengaran pun sama. Kalau asal macam dah kurang dengar, pergi test. Kalau perlu pakai alat, tak ada masalah. Dan dalam ilmu macam tu jugalah. Dan kita ini adalah bagaimana kita nak menghadapi penuaan, aging. Sebab sekarang ni orang yang berusia lebih ramai. Sebab apa? Sebab kemajuan dalam bidang perubatan menyebabkan kita boleh hidup lama sikit. So kita pun dalam Malaysia ni kajian memang kita dah jadi negara yang menghampiri negara yang lebih banyak orang tua daripada orang muda. Anak-anak kita sekarang ni kahwin lambat. Kalau kahwin pun anak tak banyak, 1, 2, 3, 4. Sebabkan suasana bukan macam kita dulu. Jadi yang pergi dengan yang baru tak balance. Sebab tu kita ada populasi yang aging. Jepun lagi teruk. Jepun, Korea sebab mereka lagi sedikit kadar perkahwinan lagi rendah. Kadar perkahwinan lebih rendah, kadar kelahiran lagi rendah. Kan? Kat Malaysia pun kita dah kadar kelahiran sudah menurun berbanding 20 tahun dahulu. Jadi penggantian tak sama. Kan yang berusia hidup lebih lama disebabkan boleh rawat dan sebagainya. Yang baru nak ganti kurang.
Jadi bila kita hidup lebih lama, kita akan ada masalah yang berkaitan dengan penuaan, pendengaran, penglihatan, sendi, lutut dan sebagainya. Itu adalah masalah berkaitan dengan penuaan. Jadi kita cuba jaga sebaiknya, dan jika kita dapat ditakdirkan kita dapat, kita cuba rawat sebaiknya supaya dapat mengekalkan kualiti kita tu sebelum kita dipanggil Tuhan. Sebab kita tak tahu bila Allah nak panggil kita. Jadi sementara boleh, kita cuba jaga kualiti kesihatan supaya kita dapat, macam kita ni nak beribadat dengan lebih sempurna, itu je. Bukan nak masuk maraton, kan? Nak bolehkan kita buat urusan harian dengan lebih baik, itu saja. Saya itu saja bukti lalu atar ni. Tapi itulah sebab dia kehidupan kesihatan ni berkait dengan semua orang, kan? Kalau nak contoh kereta, ada yang tak pakai kereta, ada pakai motor, tak masuk. Kesihatan ni semua masuk. Semua kita, badan kita sama je. Wallahualam, saya harapkan apa yang saya kongsikan bermanfaat untuk kita semua. Dan peringatan itu juga peringatan untuk diri saya sendiri, sebab saya juga akan melalui apa yang tuan-tuan sedang dan telah lalui. Okey, ibu-ibu kita telah lalui, bapa kita telah lalui. Jadi peringatan untuk kita semualah, untuk kita jaga amanah tubuh badan fizikal yang Allah bagi ini. Moga-moga dapat manfaat. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kesalahan. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.